Ini sambungan kisah percutian aku dan keluarga di Kota Bandung. Okay guys, welcome to our Airbnb. So this is the lift private. This is private lift. We enter and then we have Our father's name. yes, that's right. And then we go straight to our Airbnb. Lepas je check-in dah pun tengah hari. Jadi aku decide untuk turun jalan kaki daripada Airbnb ke restoran sambal hijau Natuna. Okeylah, aku tak sempat record video. So dia macam ayam penyet tapi banyak ulam. So spot seterusnya adalah rumah kain sulam M Collection. Dekat sinilah aku shopping pakaian raya terus untuk anak-anak aku. Memang ni dalam plan aku dengan wife aku. Bila kami bercuti di Bandung, kita dah decide kita nak beriadah, at the same time nak settlekan juga baju-baju raya ni. Bukan apa, so that nanti bila masuk bulan Ramadan, kita boleh relax, lebih fokus pada ibadah. Tak adalah terkejar-kejar dengan puasanya mana nak cari baju raya. So kalau kau tanya aku, berbaloi ke shopping dekat Bandung ni, shopping raya? Jawapan aku adalah sangat-sangat berbaloi. Sebab jauh lebih murah aku spend berbanding di KL dan baju raya berpasang-pasang. Puas hatilah kata orang. Malam tu, aku bawa semua ahli keluarga aku melawat ke Braga Street, Bandung. Ini spot wajib sebab art berat Bandung ada dekat lokasi ni. Cuma untuk warga emas macam ibu aku, mungkin diorang kurang selesa sikit malam minggu sebab terlalu pack. Kalau weekdays malam biasa, not bad. Actually, Braga Street is a nice place. The next day, baru aku ambil supir. Ini dia, Ardi. So steady, supir dia, aku suka dia banyak knowledge and dia cerita banyak benda buat aku lagi faham pasal kota yang unik ni. So sekarang next tripnya adalah ke Limbang. Di sini hantu-hantunya. Itu Gedung Merdeka Itu ada pocong apa tu. ni? Ni pocong pagi dah ada. Tengah masuk shift dah. Gedung yang mana bang? Gedung Merdeka. Gedung Merdeka Shopping. itu bukan dipakai buat pertemuan PBB gitu bang. Oh, okey. Nah, ini kan ada tuh Indonesia, ada ya, batu-batu Malaysia, Singapura. Ni Ambassador Street. Nah ini masjid Bandung. Besarnya Ya, ada dua sekarang. Masuk je kawasan menuju ke Limbang ni, dia semakin sejuk sebab makin berada di atas bukit. So tujuan aku, kenapa aku melewati kawasan ni, sebab aku nak bawa family aku untuk melawat ke kawah gunung berapi Tangkuban Perahu. Dah, Perjalanan daripada Kota Bandung ke Limbang di mana terletaknya Tangkuban Perahu ni mengambil masa lebih kurang 1 jam 30 minit. Ini sebenarnya kali kedua aku sampai ke Tangkuban Perahu ni. Cuma kali ni aku nak bawa ahli keluarga aku untuk experience macam mana rasanya bila dapat tengok kawah gunung berapi yang masih lagi aktif. So at least once in a lifetime dah sampai dah dan dapat tengok kawah Ratu ni
di mana salah satu kawah yang utama di Tangkuban Perahu ni yang masih aktif. Masih ada bau sulfurnya dan juga suhu yang sejuk. Untuk trip kali ni disebabkan tujuan utama aku adalah untuk shopping raya sambil berjalan, jadi aku tidak ke Ciwidey. Aku hanya bermain di sekitar kawasan Limbang sahaja. So Limbang ni pun ada banyak attractionnya. Aku akan sharekan nanti. Selesai je aktiviti dekat Tangkuban Perahu, kami teruskan perjalanan ke lokasi seterusnya iaitu Orchid Forest Cikole. Ada ikan koi lagi. Gitu. So ada ikan, sprinkle. Walaupun namanya Orchid Forest, tapi di sini bukan semata-mata diorang showcase type of orchid yang ada dekat Bandung ni. It's more like a showcase untuk tunjukkan apa flora dan fauna yang majority ada di kawasan dataran tinggi seperti di Limbang. Basically, Orchid Forest ni merupakan hutan yang dipenuhi dengan pokok pinewood yang tinggi menjulang. So, bila kita jalan-jalan dekat sini, terasa lain environmentnya. Tenang, udara yang sangat segar dan juga damai. Itulah perasaan aku bila aku berada di Orchid Forest ini. Lepas jalan-jalan, kita orang pun tibalah ke pinnacle of tarikan yang ada di dalam Orchid Forest ni, which is the Golden Pine Cafe. Korang boleh bayangkan tak, dalam hutan pine tree yang sejuk ni, tiba-tiba ada satu kafe yang cheeks gila. Kau boleh enjoy hot coffee ataupun hot chocolate dengan dessert dia, semuanya sedap-sedap. Selepas berehat seketika di Golden Pine Cafe, betul-betul depan kafe tu ada animal show. So berhentilah kejap untuk kita orang layan animal show tu, dan kebetulan pula anak aku si Zara dapat dipanggil oleh host untuk turut terlibat dalam pertunjukan haiwan. Lihatnya ke depan. Halo. Kamu namanya siapa? Alessa. Alessa, dari mana sayang? Dari Surabaya. Oke, Alessa nanti bergantian ya sama Kakak Zahra. Oke. Dibantu fotoin dulu Papa. Secara keseluruhannya, kira anak-anak aku terhiburlah dengan pertunjukan ni. Cuma aku je yang suspend tengok ada satu brother ni. Kau nampak tak? Dia macam almost boleh jatuh kat tangga tu kan. Dia memang tak duduk diam tau guru-guru ni daripada awal show. Okay, stop. I'm not gonna go with my daddy. Hitam. Ada tu gerak ni. Hati dah kakak. Jom. Kakak kita dua pegang.
Setiap kali bila aku berada di tempat yang macam ni, aku selalu ada rasa satu refleksi pada diri betapa kerdilnya kita ni yang dikenali sebagai insan bernama manusia. Alam semesta ni terlalu banyak misteri yang disimpan dan setiap pelusuk yang kita teroka mempunyai maksud dan juga perkataannya sendiri kepada diri kita sendiri bila kita memerhatikan dengan satu mata yang ada pada diri kita, iaitu mata hati. Orchid Forest Cikole adalah satu tempat yang terbaik kalau korang nak redakan sekejap kekalutan yang sentiasa bermain di minda oleh sebab tugas-tugas hakiki dan rutin harian. Dekat sini, kalau kau pandang satu tempat yang kosong, dia akan jadi kosong. Tapi kalau kau pandang dari sisi lain, betapa indahnya anugerah alam ciptaan Tuhan ni, kau pasti terpesona dengan setiap sudut yang ada di taman ni. Aku tak hilang kan? Macam singa bulu Bolu pasau. Boleh pasang. Dia tolong. Dia tolong. Ini kampung gajah. Selesai saja jalan-jalan dekat Orchid Forest Cikole, Ardi suggest aku satu pot makan yang betul-betul baik. Kampung Daun. Aku betul-betul terpesona bila sampai tempat ni. Kampung Daun ni tempat makan, tapi dia dekat tepi kawasan gunung. Tengok tu, nampak air gunung tu. Kita akan makan dekat pondok-pondok keliling ni. Pondok atas, pondok tepi-tepi. Ni kelebihan restoran ni dekat Bandung. Korang cari Kampung Daun. Depan sana air terjun turun. Ni tepi ni rumah-rumah makan. Maknanya kalau kita datang, kita dekat satu pondok. Kita tak campur dengan customer lain. Kampung Daun. Dia nak bersila punya. Ayan, kita nak makan kat mana? Cepat tunjuk. Pergi masuk. Dia nak makan kat bersila. Apa? Dia kepal mana belacan. Okay, bye. Bye. Dia nak makan di mana? Ya Allah. Masya Allah cantiknya. Kita nak makan ni. Dia bagi rumah sendiri kat sini. Kita sekarang dekat Kampung Daun. Makan. Sejuk ni tak daun.
Atur nuhun. Terima kasih. Tibalah masanya untuk kembali ke tempat kami menginap. Oh, tempat aku tinggal tak jauh tau dari Jalan Braga. Lebih kurang dalam 5 minit je jalan kaki. Salah satu ikonnya ya. Nanti saya bawain lagi ke ikon yang lain. Malam tu, aku, wife dan 2 orang anak aku rasa nak lapik perut sikit. Jadi, kita orang pergi balik ke Braga, enjoy cafe punya food sambil layan band. Mostly cafe kat sini mesti ada live band and biasanya lagu dorang boleh layan. Cuma kelebihan malam ni, dia bukan malam minggu jadi orang tak ramai. So, kebetulan waktu tu, musisi trotoar ni tengah buat tribute to classic music. Aku pun tak bagi chance sebab aku dah follow diorang ni lama juga. So, apa lagi? Aku ambil peluang ni untuk aku request lagu klasik favourite aku. Diorang hanya perlukan 2 minit je untuk cari semua kod dan korang layanlah sendiri sampai habis video untuk kali ni. Aku abadikan memori terbaik ni. Begawan solo dari musisi trotoar Braga, Bandung.